Muhammad Azam bin Ismail. So lebih dikenali sebagai Dek Wan lah. Pengalaman Dek Wan bermain futsal, start pasukan Felda United. Lepas tu next Dek Wan berhijrah Selangor. Lepas tu ke Pahang. Lepas tu ke Melaka. Then Selangor balik. Lepas tu JDT. Then Pening. Yang terakhir Pening lah. Apa perasaan menjadi seorang player JDT? Perasaan tu secara personal rasa bangga ada dengan diri sendiri, dapat pengalaman yang baik dengan JDT. So ada achievement juga, champion dengan pasukan JDT. So itulah dia orang punya perasaan, sangat bangga dengan diri sendiri lah. Alright, terima kasih Dek Wan dan mari kita teruskan kas kita pada hari Let's ini. go. Let's go. Proceed. It's on. Pucung. Assalamualaikum dan selamat malam semua. Macam biasa, Waalaikumsalam. kita berlintas langsung di Padang Bola Sepak Hang Megah. Hang Megah kat mana? Unit 10. Unit 10. Tadi masuk Unit 10 ikut mana? Ikut kondisian. Orang tak tahu. Biasa orang malas nak datang Padang Hang Megah ni, orang cakap sesat, masuk pintu lain, lepas tu nak keluar pintu lain tu dah tutup. Macam cakap Padang Bunian lah kot. Sudah. Sudah. Pada Bunian. Masuk lain keluar lain. Orang tak tahu Padang daripada IOI City pada Konezia tu boleh terus tembus kanan terus sampai. Betul. Lagi dekat dekat Alhamdulillah. Kita bersama dengan siapa ini? Okey, hari ni kita ada special penyanyi yang sangat tersohor di Putrajaya. Ya. Yang buat penyanyi. Hari ni kita ada bekas player futsal dan juga sahabat kita orang, iaitu, okey, sila perkenalkan nama. Kenalkan. Okey, Assalamualaikum, selamat malam. So nama saya Muhammad Azam bin Ismail. So orang panggil saya Dek Wan. So itulah, kenalkan diri saya. So Dek Wan, Salam dulu. Okey. Susah tahu nak salam bekas pemain futsal tak, negara. salam pun rasa berotot. Salam pun rasa berotot. Gym. Kiranya kalau macam kita boleh beza lah. Aku boleh lepas gym lah tadi. Aku salam player yang bukan player, lembut je tangan. Aku boleh lepas gym tadi. Angkat dumbbell, tu keras sikit. Okey. Jadi mesti sebenarnya ramai yang dah PM aku kadang-kadang kita jumpa kan, borak-borak tanya, sekarang Dek Wan buat apa? Aku dah jadi macam manager dia pula. Orang tanya aku, Kim, Dek Wan sekarang buat apa? Sebab kita selalu bersama, Kim. Jadi so orang tanya, Kim, Dek Wan buat apa, Kim? Cakap, kau tanyalah dia sendiri kan. Jadi kita terus jawab soalan tu kat sini lah. Senang. Faham. Kan? Okey Dek Wan, cerita kat Dek Wan. Okay. Dek Wan, pasukan Sekarang. terakhir Dek Wan dan sekarang apa dia? Okey, pasukan terakhir Dek Wan, pasukan Pening Futsal yang bermain di Division 2 MPFL. So selepas habis bersama Pening tu, dia orang tak ada buat apa lah. Dia orang kerja macam biasa sebagai government staff lah. Okey. So selepas tu dia orang tak ada buat apa. Cumanya bila kalau ada macam orang ajak coaching kan, coaching futsal ataupun social league, bukan social league lah, dia orang macam main malam-malam tu, social bola game. padang, social game ke. So for fun je lah. So sekarang free lah, tak ada game kan. So itu je lah dia orang buat sekarang. Boleh aku kata istilah gantung kasut, gantung boot. Mana ada gantung boot, dia futsal lah. Kalau futsal gantung kasut. Gantung kasut. Tak ada Belum istilah lagi. belum lagi. Kalau bagi Dek Wan, selagi dia orang boleh main, so tak ada injury apa yang serius macam ACL, MCL yang selalu pemain bola sepak, bola futsal ni yang alami kan. So selagi tu dia orang boleh main, selagi tu dia orang main lah. Kira awak sekarang free agent lah. Free agent. Yes. Mana tahu keluar episod ni ada club InsyaAllah. Betul. Kita tak tahu, rezeki tu datang daripada Allah apa. Gaji berapa lah. Tak, sebab memang aku rasa sekarang ni sepanjang pengalaman aku tengok, bukan main aku main tak power. Tengok scene futsal, terutama amatur. Betul. Diorang sebenarnya banyak perlukan orang-orang lama. Bukan orang tua, orang-orang lama. Berpengalaman. Sebab apa? Nak guide diorang kan. Sebab nampak banyak budak-budak muda ni bermain antara diorang memang best. Okey, betul. Tapi bila pergi ke fasa yang macam lebih kompetitif, dia dah rasa macam gugup, nervous. diorang Itu tak biasa. ada benda untuk guide betul. kan. Jadi sebenarnya untuk pasukan-pasukan amatur kat luar tu Wan, kalau diorang perlukan guide ke apa, macam mana Wan? Kau open tak untuk diorang? So sebenarnya tu impian Dek Wan juga, untuk bantu anak-anak muda yang zaman sekarang ni kan, yang perlu guide daripada macam
coach-coach lah, bukan Day One je, banyak coach lagi yang bagus-bagus kan. So Day One willing untuk bantu juga sebenarnya. Kalau siapa yang contact, jangan malu, jangan segan lah, tu je Day One cakap. So kalau korang nak ilmu, jangan malu, jangan segan bertanya, jangan segan macam tak nak lah DM Day One tak layan ke apa. Jangan risau, Day One layan semua. Day One semua layan. Just DM je. DM je, tak pun contact je terus kalau ada nombor. Terus kan dah buat lesen lah. Lesen alhamdulillah, Day One ada AFC level 1, level 2. Kalau bola, dia adalah lesen-lesen dia. Kalau futsal macam mana dia punya carta dia? Oh, kalau futsal dia ada level 1, level 2, level 3, pro license tak silap Day One. Oh. So kalau yang pro license tu dah tinggi lah tu. Dah tinggi dah. Dah tinggi. Sekarang rate dia berapa? Dia pergi buat kalau level 1 1,200 tak silap Day One. Paling rendah tu. Paling rendah. Level 1, level 2 1,500. Level 3 akan tahun depan buat bulan 2 5,000. Dia akan buat Bukan. FAM Anjur. Okay. FAM akan anjurkan bulan 2. Itu first time buat kat Malaysia. Kiranya kalau level 3 tu Wan, boleh coaching national lah ke? Betul? Boleh. Kalau level 1 boleh coaching PFL. Level 1 PFL boleh, assistant lah. Level 1, level 2 assistant, coach boleh. Kalau kat Malaysia sekarang lah, sebab macam dia cakap first time buat dekat Malaysia kan tahun depan. Level 3. So level 3 tu agak susah sebenarnya, dia lebih detail. Faham. Macam hari tu Day One buat level 1 tu jadi assistant tutor. So banyak mengajar je lah tu. Sebab passion Day One kan tu. Jadi Day One, nak tanya sikit lah kan. Tanya banyak lah. Banyak. Tanya banyak. banyak. Jangan menyesal. Tak menyesal. Sebab kita pun ada memang untuk ditanya. Sebab kita punya ada record sampai pagi je. Kita memang ada sahur. Tunggu puasa ni kita lajak apa sahur. Mamak kan 4 minit je. Betul. Jadi soalan dia macam ni Wan. Kita ada nampak Day One ada masuk dalam Akademik Komu FC. Jadi apa harapan Day One sebenarnya dengan Akademik Komu FC tu? Sebab saya nampak benda tu kan kita cover sampai pelbagai umur. Betul. Jadi apa yang sebenarnya Day One nampak yang Day One nak buat tu yang tak ada masa zaman Day One tu? Harapan tu besar sebenarnya sebab macam Hakim cakap Rian, Day One masa zaman Day One dulu akademi ni kurang. Sangat kurang. So platform untuk pergi ke profesional tu sangatlah nipis. Dulu Day One main futsal mengharapkan Liga Aram je lah. So orang nampak, so orang ambil. So harapan dengan Komu FC ni yang dengan kita ada bawah 8, bawah 10, 12, 16 kan. So harapan Day One dapat menghasilkan ni lah bukan satu lah, banyak pemain bakat-bakat yang muda-muda ni bukan saja tahu bermain futsal tapi tahu cara sistem yang betul. Macam Hakim cakap tadi kan, macam Liga Aram ni semua just macam kat situ je lah. So habis itu. So diorang tak tahu sistem yang betul. Kadang-kadang rules yang FIFA adakan pun diorang tak tahu, macam back pass ke apa kan. So knowledge tu Day One harapkan dalam Komu FC tu kita terapkan benda tu lah. Faham. Lepas tu Wan, kadang-kadang ada parent-parent saya tanya-tanya kan. Akademik futsal tu sebenarnya ada impact tak kat kehidupan anak dia dalam bola sepak? Sebab bola sepak ni sukan yang ramai orang main. Betul. Dan futsal ni pun sebenarnya pendapat aku sendiri pun nampak benda tu macam related. Tapi apa pendapat kau kan? Pendapat aku benda tu sangatlah penting sebab macam korang tahu pun macam pemain Neymar, Ronaldinho, siapa lagi kita ada skill mostly daripada Brazil lah. So semua start daripada futsal. Sebab futsal ni dia menggunakan space yang kecil. So that kau kena quick thinking tau. So kena quick thinking, so make decision yang betul. So dalam bola padang lagi senang sebab padang besar. Kau implementkan dalam bola padang, kau training futsal dan implement dalam padang. So tak ada hal lah. Macam Arif Haiman lah. Betul. Arif Haiman pun daripada hidup bola kalau silap aku. So daripada situ dia punya agility tu memang outstanding lah. Memang beza. So aku nak balik ke basic yang sebenarnya kalau siapa start dari futsal kemudian dia ke bola lagi bagus compare tu kalau dia bola dulu dan baru futsal. Betul? Betul. Dia nak develop dia basic lah. Betul. Dia start daripada futsal. Betul. Faham? Sebab aku nampak bukan apa macam aku sendiri kan, aku banyak main futsal. Jadi bila aku banyak Mengharap. main futsal Mengharap. Dia 5 minit pun kau dah rasa macam separuh nyawa. Faham. 5 minit futsal lu kan. Lain dia punya jadi dan peluh dia pun memang beza. Macam kau rasa dia punya
Intense dia. Intense dia kan. Tapi satu benda yang bagi aku kan, aku suka main bola, aku suka long ball kan. Dia orang akan tanya aku, Kim, cuba kau rembat long ball ni kan. Tapi sebenarnya sebab aku dah biasa main futsal, dan bola futsal tu sebenarnya berat. Betul. Bila kau bagi aku bola sepak yang ringan, kau jadi macam seronok lah bagi kan. Betul. Lebih mudah untuk kau nak hantar. Kalau sebab aku memang selalu main futsal, jadi bola futsal kau cuba juga hantar jauh. Jadi bila kau dapat bola sepak padang, ringan lah. sedap lah kan. Faham. Contoh macam tiki taka kan, spin spin main tiki taka kan, itu pun salah satu aku macam kontrol, macam daripada control ball juga, passing tu semua, tiki taka tu basic semua tu. Tapi semua macam futsal kan, diorang ketahan tapak kan. betul. Kau bawa benda tu ke bola sepak kan, kadang-kadang tahan tapak kan. Dia ikut situasi juga lah. Macam aku cakap kan, Neymar kan, ada juga tahan tapak, tarik bola pakai tapak pun ada juga. Ronaldinho Tak ada masalah pun Tak ada sebenarnya. masalah Tak pun ada isu sebenarnya. apa pun. Cumanya kau punya teknik kena baik lah. Tu je lah. Faham. Walaupun ada start, macam dulu sekolah kan, cikgu tak bagi tahan tapak kan, tapi Cikgu, coach tak bagi. cikgu, coach semua kan. Tapi benda tu, kalau benda jadi, coach sumpah takkan marah. Betul. Betul kan? Betul. Logik Betul. benda tu. Dia Kan lagi macam menggalakkan. panenka. Kau nak sepak panenka. penalti panenka tu, Betul? gol memang coach kau sanjung lah. Kalau tak gol kena Gol lah. kau Yelah, kena ambon kenapa lah. kau buat macam tu? Tolak gaji. Tolak gaji. So semua benda ada risk lah. Tu je lah. Tapi kau confident tak confident tu je. Kalau confident dengan diri kau, dengan kau punya basic solid, kau buat je lah apa yang ni, Betul. apa yang perlu. Soalan kau dulu. Okay, Aku aku macam tak tahu ke hala ke mana ni. Takut tanya lagi berterabur kita. okay, aku masih dalam scene yang futsal tu. Okey, boleh. Cuma aku nak tahu sebenarnya tentang JDT lah. JDT futsal. Sebab era JDT futsal bermula tu sebenarnya start daripada batch kau kan. Betul tak? Betul. Aku pioneer lah. 2023 tak silap aku. Betul lah. First year. Team futsal JDT ke? Betul, Diorang ditubuhkan. sebelum ni ada team lain nama Johor ke? Tak ada. Memang futsal 2023. First. So aku pioneer lah Okay. untuk futsal Johor. Kau masa tu batch kau siapa lagi ada? Futsal time tu Hadi, Abu, Jepun, Botak, Awal, Ikmal, Saad, Dan. Siapa lagi ramai lagi. Petak, Ijat, siapa lagi Keeper Burger, Aiman. So semua itu yang pioneer. Pioneer yang masuk terus Pioneer. JDT futsal lah. Betul. Jadi Wan, masa transition daripada kau sebelum tu Selangor. Sebelum tu Selangor, betul. Selangor pergi ke JDT. Kan kalau bola sepak tu dah jadi isu besar dah tu. Curi habis kata pencuri. Curi habis lah. Memang jadi viral lah. Betul. Tapi kalau kat futsal, masa terbukanya tim JDT futsal tu, adakah benda tu berlaku kan? Konflik macam janganlah pergi Selangor, janganlah pergi JDT. Curi player. Ada ke benda tu kat futsal dia tak jadi. Benda kalau kat futsal dia tak ada. Benda tu diorang anggap profesional lah. Professional Macam aku pun dah habis kontrak dengan Selangor time tu. So aku free. So JDT offer. So aku pergi je lah. Untuk bagi aku satu peluang yang besar kan. Main untuk JDT kot. Betul. Dekat Malaysia ni JDT besar lah kan. Betul. So dengan adanya peluang tu, so aku pergi je lah. Okay. Banyak kali juga bincang dengan wife semua kan. Semana family kan, kalau nak sana stay sana. So aku cakap ini peluang. Peluang kan. So sebab Orang aku lain dah tak main dapat tu. orang lain tak dapat. So ini peluang selama aku main futsal 15 tahun. JDT tiba-tiba buka futsal kan. Sebelum ni ada hura-hura tapi tak jadi. Ada hura tak jadi. So ini Betul-betul betul-betul buka. Aku ingat pun tak betul. Lepas tu dia bawa lah, takut kena scam ke apa kan. Okey. Boleh share dengan kita orang. Momen dapat call, momen dapat tahu buka. Tentu tengah drive kereta ke. Tengah momen tu anyai ke. Tengah berak ke? Apa Ya silent lah tentu. Okay, momen tu time aku dekat office lah. Okay. Time tu aku dekat Day One. Day One tu ada event lah. Time tu event tempat kerja kan. Okay. So time tu ada dapat call daripada Hadi, keeper. Oh, okay. Hadi captain lah, captain futsal JDT. Dia cakap, Wan, ni ada kau dapat offer daripada JDT ni, nak pergi tak? Aku jantung laju
Jantung laju. Betul tak betul ni kan? Betul apa aku dengar ni JDT weh. JDT weh gila. Waktu tu tim dah start training ke? Dah Belum. start main ke? Tu baru nak kosong lah. Kosong. Tu Faham. baru nak structure lah. Faham. Tu baru nak buat lah. So dia time tu macam fasa untuk collect player lah. Untuk tanya faham, ni kan, faham. ini kau ada kontrak lagi ke tak dengan tim lama previous kan. So aku cakap aku gagap juga tau. Ya. Jantung laju weh. Aku cakap on je lah terus kan. Ha. Walaupun tak bincang ke rumah, on terus. Faham. Sebab yelah orang rumah pun tahu kan JDT ni macam mana. Tahun tu dah tahu lah. Tahulah. So aku on je terus. Lepas letak telefon tu terus pergi toilet dah. Oi. Takut. Nangis. Bukan nangis, takut weh. Nervous. Takut apa tu? Nervous. Oh, okey. Betul ke weh aku dapat JDT macam tak percaya macam mimpi lah. So macam dalam movie lah, tengok cermin tenung mata. weh, aku pergi Macam tu toilet lah. weh. Weh. Betul ke tak ni aku macam sini kan. Time tu jalan aku tak ada ala tuju. Terkejut lah. Terkejut. Tapi tu best moment lah dalam career aku sebagai player futsal lah. Yelah, Itu betul. captain tu call waktu official moment tu. Oi, Maksudnya official moment dia tu apa call ke pergi sana? Pergi sana. Pergi sana menghadap tuanku, menghadap tuanku yang player-player yang dipanggil tu menghadap tuanku. So jumpa lah tuanku first time. Mula takut ke tapi memang tuanku profesional lah. Memang salute lah dia memang profesional. Ada satu ayat yang dia tinggal pada waktu tu ke? Tak ada, dia okey lambat lah. training potong gaji. Tak ada. Oh, tak ada. Dia okey. Sebab time tu baru nak buat kan. Yelah, So betul. semua okey, dia nak jumpa, just jumpa je Betul. untuk siapa daripada tim mana dia nak jumpa tu je lah. Sebab bagi aku kan, apa yang JDT buat, terutama kat scene futsal lawan dia buka satu jalan baru Betul. yang people nampak futsal ni serius. Betul. Kan? Sebab sebelum ni ada juga kelab-kelab besar macam Selangor, macam Pahang Faham betul. yang bawa benda tu. Tapi bila JDT masuk, dia step up the game lah. Betul. Step up the game. Liga tu. Betul. Status futsal negara kita. Betul. Betul lah, Sebab betul. even sampai sekarang aku nampak player-player futsal JDT dia macam nampak kategori elite lah. Betul. Kan? Dia punya lifestyle Lifestyle, kan? dia punya attitude kan. Betul. So aku macam memang nampak benda itu satu gerakan yang sangat-sangat best lah. kan? Bagus. Impact pun besar untuk Dalam kita punya kita industri punya ni. futsal kan. Betul. Okay Wan, tadi cerita best Wan. Ni kita cerita sedih sikit lah Tak kan. best. Kita sedih sikit lah kan. Ha. Sebab setiap benda yang best mesti ada pengorbanan Bahagian yang berlaku Pengorbanan okey, pengorbanan. di belakang tu lah kan. Jadi itu eksklusif kita cerita kat sini. Kan? Aku dah tahu lah cerita tu. Okey. Tapi Aku tak tahu. Aku Aku tak tahu. Kau tak tahu? Kita tak tahu. Orang Semua tak tahu lagi. Semua tak tahu. Okey. Jadi Wan, apa Hadi tak tahu. Hadir. pengorbanan yang kau rasa paling tough sepanjang career kau dalam JDT tu? Pengorbanan Pengorbanan belakang tabir macam wife aku kan. Okay. Selalu ikut ke sana ke sini. Time tu dia tak kerja. Oh, okey. Tak kerja, so dia ikut pergi Johor, kadang balik KL balik. Dia Okey. ulang alik macam tu pengorbanan daripada segi tu lah. Lepas tu jaga anak lagi kan. Maksudnya masa tu kau tak duduk dekat Johor? Dia first year dia base dekat KL lagi. Okey. Dia base, bila tuanku dah titah kena base dekat Johor, so kena balik Johor lah. Oh. Dari satu pengorbanan untuk pindah kerja tu. Time tu aku kerja government kan. Sekarang kerja government, lepas tu untuk pemindahan tu proses dia agak susah lah. Oh, okey. So ada yang juga aku ambil cuti. Ada yang aku pergi training on weekend, Jumaat, Sabtu, Ahad saja. Lepas tu cuti habis. Lepas tu aku pernah naik motor daripada Putrajaya pergi Johor. Naik motor kan? Naik motor. Sebab yelah kalau kau naik kereta tiap-tiap minggu koyak weh. Faham. Betul. Faham. Aku plus tu aku dah kenal lah. Jalan mana lubang semua aku dah tahu lah. Tak Itu tahu kira jalan tutup mata jalan tu mata mesti sampai pasal Tahu gudang lah. ni trainingnya. Naik motor memang naik motor. Betul, naik motor. Aku naik motor. Okey, boleh pernah. kongsikan motor apa kan? Motor. Tak, maksudnya sebab orang mesti ingat, ni ada motor superbike boleh betul, lah. Ya, main JDT kan. Betul Yelah. cakap motor superbike boleh lah layan macam tu. Sebab Cerita sikit Wan. mula-mula memang aku naik kereta lah. Macam yelah wife pun risau kan. Jauh kot. Betul. 300 lebih kilometer. So lepas tu aku macam tak boleh ni habis Yelah. gaji kat atas jalan je kan. Lepas tu Berapa kos? Banyak costing banyak minyak lagi, tol minyak lagi. Sampai ratus lah. Ratus lah. Separuh lebih ke 5 ke 1000 lah. 500 ke 1000. Kalau bulan lah. Kalau naik kereta. Faham. So aku decide naik motor lah. Okey. Naik motor sebab aku pun suka ride. Okey. So tak ada masalah. Aku naik motor Yamaha MVX lah.
Tapi tu MBX. kira bukan Superbike. Yelah Betul tak? Jadi bila bukan Superbike, perjalanan tu kira jauh juga Betul, sebenarnya. jauh juga. Rasa. Betul tak? Kalau orang tengok, mungkin orang akan ingat, alah Ulali naik motor Superbike, Superbike, okay, betul. relax, Main JDT kan. JDT kan. Tapi sebenarnya Ada. kepahitan dia adalah bukan Takkan nak cerita kan. Ya. Aduh. Tak, sebab orang tak tahu kan. Mesti orang akan ingat benda tu indah je. Indah. Betul. Jadi kita nak cerita kat penonton yang dunia hidup ni bukan semuanya Oi, indah. Betul. Perlukan pengorbanan lah. Pengorbanan. yang So, besar. okay, so di kesempatan yang ada ni lah apa benda yang kau nak sampaikan kat wife kau selama pengorbanan yang dia dah buat? Ui, Sebab pengorbanan tanpa dia mungkin tak ada date one lah. Betul. Kalau apa aku nak cakap lah kepada wife aku, terima kasih banyak-banyak sebab very supportive. Turun naik aku bersama JDT sebelum-sebelum ni pun sama, dia masih ada lagi. Dia still bersama aku, jaga anak lah apa semua kan. So aku sangat berterima kasih lah kepada wife yang tercinta. Nanti boleh ni lah tak gambar. Tak gambar wife. So banyak-banyak pengorbanan dia. Susah senang dia bersama aku lah. So terima kasih banyak-banyak. Yelah betul sebab Terima kasih Bi. tak sebab benda tu sebenarnya tulang belakang kita. betul. Tu orang panggil isteri ni adalah tulang belakang kita, betul. Selain parent yang dah berkahwin, isteri lah. Betul. Isteri sebab isteri 24 jam dengan kita mah. Bengkok dia, bengkok lah kita. Betul. Dia saling melengkapi lah. Kalau betul. dia down, kita support. Kalau kita down, dia ada. So samalah. Betul. Aku cuba terbayang kalau aku yang ulang alik. Ui. Tu bengkok. Weh, bengkok weh. Betul. Kadang rushing tau. Contoh aku pernah buat kan. Petang training. Petang training standard pukul 5. Time tu Jumaat. Aku half day. Terus shoot Johor. Terus pergi Pasir Gudang. Jumaat pagi kerja. Half day. Minta half day. Pukul 12 pukul 1 tu gerak keluar. Gerak terus. Pasir Cakap Gudang. Bi ada Oi, training ini Pasir Johor. Gudang bukannya Muar. Ya, Pasir Gudang. Muai bawah lagi. Ya. Ini Pasir Gudang terus. Shoot pergi training. Terus sampai Pasir NVX. Gudang. MVX brother. Helmet. Helmet KYT MS. lah. Okey lah boleh. Kena KYT. Kalau pakai helmet stern, Oi, tahu. jangan. Kena. Sampai Pasir Gudang kebas telinga ni. Aku nak kejar training tu pasal aku punya komit tu. Isi minyak terus jalan. Faham. Dia RNR sekali, isi minyak terus jalan. Kadang lapar makan roti je, minum air sikit, Nescafe apa kan, ngantuk, bom terus. Ingat bang berapa kali berhenti? 3. Memang macam tu. Ni 2 jam setengah. Melaka kat mana? Alur Gajah. Alur Gajah, Paguh, Macap. Tak silap aku Macap Ni hentian ke keluar? Hentian. Okey. Hentian lah, isi minyak lah sekali. Okay. 3 kali. 3 jam. 3 jam mata botol. Panas hujan aku redah je. Tapi nak kejarkan tu, nak kejarkan Pasir Gudang tu training tu. Nampak? Tu buat training tau. Tu buat training. Tak, itu yang pahit ni sebenarnya. Itu yang pahit orang tak tahulah. Tapi macam kopi lah bagi aku. Betul. Kopi dia pahit. Tapi impact lepas pahit tu sedap. Betul? Kan? Jadi memang itulah sebenarnya lumrah kehidupan lah kan. Dia pahit tu pahit ada, tapi kemanisan tu akan ada lah. Akan ada lah kan. Kemanisan ni juara lah. Itu lah. Lepas tu baru kenang balik naik motor tu kan. Kita dokumentasikan kenangan tu kat sini. Sebab tu kita panggil. Kenangan tu bersama orang rumah. Memang sweet lah. Yelah, tulang belakang yang Aku tak nak go ke Malaysia lagi tau. Okay, kita pergi JDT dulu. JDT dulu. Okay Wan, setiap kali orang cakap JDT, saya orang nampak ke tahap profesionalnya pasukan tu, orang akan tanya pasal gaji. Betul. Kan? Mungkin nak share kat sini, gaji tu private and confidential lah. Tapi Bagi range. Sebab kita nak tahu, penonton-penonton pun nak tahu. Agak-agak range gaji player futsal JDT berapa lah kan? Aku akan sebelum kau sebut, aku berminat nak tahu juga sebab kita selalu dengar gaji player bola sepak. Betul. Kadang yang keluar, yang bocor screenshot payslip apa semua tu gaji player bola sepak. Tapi futsal ni macam mana? Dia orang ni di level bawah ke, di level sama ke? Kita ada kawan, kita boleh tanya lah. So basically kalau macam kau cakap tadi kan, futsal JDT ni bila ditubuhkan impact dia besar kan. Bukan daripada segi pasukan saja, dalam liga futsal saja, daripada segi gaji pun impact besar juga. Impact besar. So Impact maksudnya? Impact besar. gaji tu daripada kelab lama ke kelab baru. Maksudnya scene sebelum JDT masuk ni, gaji-gaji player futsal macam ni. So bila masuknya JDT futsal ni, gaji diorang terus
Naik. Kelab lain pun sama macam tu. Kelab lain mungkin tak dapat follow JDT. betul. Okey, faham. Tapi JDT tu letak satu Benchmark lah. benchmark Ni Betul. sepatutnya kat macam team ni, dia rate kan. macam ni kan. Rate dia sepatutnya macam ni sekian. Betul. Faham. So Range basically the range dia 5 ke 10. 5 ke 10 kan Ada yang 5 ke 12. Local? Local. Ni local. Oh, okey. Local 5 ke 12 Oh, ribu. Okey. Sebulan. Sebulan. Faham. Kalau kalau Tak syurga sangat naik MVX tu 3 jam. kalau import 20 25 Gaji CEO gaji CEO. Tapi kebajikan semua okey lah. Yelah. Memang Tak bukan gaji, sebab kebajikan. kita nak buka mata orang yang tengok ni. Betul. Orang ingat boleh pergi ke career sebagai player futsal ni. Nampak Dek Wan dah share. Diorang punya range daripada 5 ke 12 boleh local Betul. players. Ada je yang tak kerja. Ada Ada yang Full tak time. kerja full time main futsal saja. Alhamdulillah hidup dia semua. Ada yang beli kereta baru. Oi. Tapi Kereta baru kau 5-12 tu. Performance mesti mau jaga lah kan. Betul. Dengan injury lah tu je lah. Betul. Semua ada risk lah. Yelah, sebab aku nampak satu kelebihan bila scene futsal kita makin naik. Sebenarnya player-player kita boleh produce talent professional players yang boleh jadi player import di negara-negara betul. sekitar, betul. Faham. Sebab banyak yang aku nampak macam Singapura, Brunei, kan. Ayun pernah main Liga Indon. Oh. Kan? Jadi benda tu yang aku nampak sebenarnya as a career path. Sebenarnya boleh. Jadi orang yang untuk tengok adik-adik ni kat luar sana kan. Betul. Boleh je nak jadikan futsal. Ada je persoalan yang orang tanya, boleh ke futsal ni jadikan career? Boleh je. Boleh je. Untuk full time kan. Betul. Tapi macam cakap Adil lah, performance, injury kena mau jagalah. Sebab Aku nak paling sebab takut. berikan lu ayat kau. sebab memang kalau injury ni, kalau long term memang susah lah kan. Untuk ni, kalau habis kontrak selagi kau injured, tak tahu dia nak sambung ke tak kan. Tu je lah dia punya risk dia. Aku dah tanya satu soalan, tapi aku nak minta maaf sebab aku nak tanya. Engkau bukan full time kan? Bukan Part time. part time. Kenapa tak nak full time? Okey, aku dah macam aku cakap tadi, masa awal-awal tadi aku dah main futsal ni daripada 2010. Aku start kerja 2015. So ada 2 kerja kat situ tau. So bagi aku macam time tu, zaman tu futsal gaji aku 1,800 je time tu. Start. Aku bagi start aku 600. Start sebagai 600. 600 saja gaji aku dekat Felda United. Time tu aku tak kerja lagi. Aku dapat kerja start 2015. So dekat situ aku nampak macam futsal ni tak ke mana lagi. Faham. Macam tak boleh Faham. jadikan career path tau. Faham. So kena ada backup lah. Faham. So alhamdulillah dapat kerja kerajaan. So macam secure sikit lah untuk bila anything happen kau boleh kerja lagi kan. Tu je lah. Tapi sebenarnya aku nampak kan, macam sebelum ni, mungkin masa zaman Dek Wan baru bertapak sebagai player futsal tu, scene kat situ adalah futsal baru nak naik. Betul. Naik baru sangat. Tapi scene sekarang sebenarnya, kau bayangkan kalau dia dah jadi player futsal Betul. full time, berlaku apa-apa injury ke apa, dia boleh pergi ke coaching, Betul. dia boleh pergi ke akademi. Betul. So sebenarnya management. dah ada. Sekarang ni sebenarnya jalan tu dah ada. Betul. Banyak lah. Sebelum Banyak. ni zaman Dek Wan mungkin semak lagi. Betul. Kan? Faham. Tapi dalam masa perjalanan beberapa tahun tu orang dah tarak, jalan tu dah ada. Betul. Kan? Faham. Jadi sebenarnya orang kat luar yang tengok video ni sebenarnya tak perlu takut lah. Jangan takut. Jangan takut takut lah. risiko. Semua kena ambil risiko lah. Tu je lah. Betul. Sebab kalau dia orang betul-betul fokus ke arah minat, passion, ke arah sukan yang dia nak, confirm boleh pergi jauh punya. Betul. Kan? Betul. Boleh. Faham. So jangan takut lah untuk ambil risiko sebenarnya. Try je. Apa yang korang minat korang buat je. Itu je. Betul. Jadi- Tapi perlukan passion lah. Tadi waktu intro ada mention Dek Wan pun salah seorang player kebangsaan. Ada. Ada. Ha. Kita nak go ke situ. Boleh? So tadi JDT kita dah pergi. Kita pergi pula ke national punya scene lah. Okay. Kan? Okay Wan, national punya scene. Aku sebenarnya teringin nak tahu tau, golden squad yang kau rasa paling kuat dalam futsal. Sebab aku sejujurnya sebenarnya aku tak ikut sangat scene national punya team. Futsal. Sekarang ni baru kita start nampak sebab dengan pengaruh media lah. Sekarang media dah betul, banyak betul. naik-naik kan. Jadi golden squad kau Wan, sepanjang kau, sebab aku yang aku nampak is engkau punya era lah yang banyak betul. pencapaian. Betul. Jadi kita nak tahu golden squad yang kau rasa itulah yang set aku yang kau rasa paling best. Wan, Macam Blood Brother lah. Blood Brother. Okay. kau dah tahu lah, kau tak Rasa tak intro dia pandang. tak bagi tahu lah.
Aku rasa macam tak. Aku tak beritahu. Tak beritahu? So okay, aku beritahu sekarang Okay. kan. So aku start dapat mewakili Malaysia berumur 19 tahun 2011 ataupun 2012. Okey. Okay, sampailah 2023 atau 2022 tak silap. Okay. Itu SEA Games lah last satu. So menjawab soalan Hakim tadi, bagi aku Golden Squad aku bersama, ini aku punya ni lah, personal lah So yang lain tak cakap tak bagus. Cuma Okay. yang personal, untuk personal bersama Coach Chiu Chi Yong lah. Apa? Chiu Chi Yong. Cucu Yong. Chiu Chi Yong. Coach Yong lah. Coach Yong, Okay. yes. Coach Yong tu bagi aku bukan saja coach dengan bagi aku coach tu bagus dengan player lah. Among Okay. player tu tak kisah. Ada je junior senior kan, tapi kita macam Bonding lah? Bonding gila. Okay. So, aku rasa sebab apa yang coach tu implement ni kot dalam team tu. So bagi aku itu goal squad lah. Sebab macam Hakim cakap, kita banyak pencapaian kat situ. Kita ada first kali pencapaian 2015 nombor 3 AFF. Dekat nombor 3. 2015 tak silap aku, baju belang-belang. Kita menang lawan Indonesia. Semi final tak silap. 6-5. Masa tu menang dengan Indonesia menang 6-5 dengan Indonesia. Time tu fight juga lah. Sebab time tu first time Coach Yong bawa untuk implement sistem lah. Sebab sebelum tu mungkin aku tak faham lah. Tapi lepas tu aku faham yang sistem tu perlu sebenarnya. So itu pencapaian yang first lah, nombor 3. Lepas tu AFF 2 kali kita masuk final, leading dengan Thailand 3-0, kita kalah. Dia kejar 3 sama, extra time kita down 4-3. Sayang lah. So kalah 4-3 lah. Kalah 4-3. Itu dulu apa kan? 2017 tak silap aku 17. Maksudnya masa Time tu goal squad Thailand juga. So Paud ada, Kris Sada ada, Api Wat, Jet Sada. Itu memang kena last minute second half tu. Yang membezakan experience lah. Diorang memang ada experience lama. Tapi Wan, kiranya masa tu gap kita dengan Indo dengan Thailand tak jauh lah. Betul, tak jauh. Tak jauh lah. Jauh. Berbanding daripada 2011 atau 2012 time tu kot, dekat Thailand ke Indonesia tak ada aku main first cap kalah dengan Thailand 12-0. Allah. 12-1, 12-0 tak silap lah, macam tu lah. Itu first time lah. First time. Time tu muda je lah, rambut panjang. Tapi nanti aku share gambar. Jambang. Tak. Time tu licin. Rambut panjang. Gambar awak dekat Selangor, Jambang. Tapi masa tu kan, masa kau punya yang kau rasa yang Golden Squad lah Golden kan, Squad. dia tak jauh beza kan. Betul, tak jauh. Tapi sekarang kan, aku bukan nak cakap apa, tapi sekarang ni sebenarnya Indo dengan Thailand dia pergi jauh. Betul, nampak kita realistik lah. Betul. Betul, nampak benda tu jauh lah. Lagi satunya bagi aku daripada segi liga lah. Kita punya liga tak berapa strong lah. Tu je lah bagi aku. Sebab sana memang strong gila liga diorang. Indonesia, Thailand. Je. Betul. Diorang liga berapa tim tak silap aku, 13 ke 15 kot. So game tu banyak. So jadi lama. So sedap lah untuk main kan. Full players pun ramai kan. Betul, full player. Diorang ada Division 2. Lepas tu lagi kat Indon, macam tahu kan, sekolah pun ada futsal series. Gila. Indon, sebab aku punya reference untuk futsal ni adalah Indonesia punya futsal. Gila, diorang very supportive. Very supportive. Lepas tu kan, talent diorang banyak gila. Banyak gila. Dan surprisingly talent diorang tu adalah local players. Betul. Bukan warisan ke. Betul, bukan import ke kan. Local players dah sama level dengan import players lah. Betul. Kan? Jadi masa tu memang tak compare dengan sekarang memang jauh lah gap. Jauh. Kan? Bagi aku jauh lah, memang jauh. Zaman golden kau, zaman golden squad kau tu. Cuba kau bagi best 5 yang kau rasa masa tu paling best. Best 5 Masa golden team kau tu. First, dia start dengan keeper. Tentu keeper first Bongek. Apa nama? Bongek. Keeper national sekarang bawa coach keeper bawa dia bawa perempuan. SEA Games sekarang. Okay. So tu keeper. Okay. Fitso Abu Hanifah. Abu Hanifah Hassan. Kanan kiri Ayun. Depan Nizam. Ke kanan siapa time tu first Diwan lah. Ke kau main apa masa tu? Aku main Fitso. Fitso. Ni bagi aku lah. Aku tak keluar lah. Belah kanan bagi aku Iwan Bakri. Lupa. Iwan Bakri. Ridwan Bakri. Tu bagi aku
first pair tu lah yang bagi aku untuk start game tu ke mana ala tuju game tu. Oh. So bagi aku tu lah first pair yang First aku pair. rasa time tu solid lah. Okay. Macam sekarang pula Wan, kau dah tengok line up yang ada. Sebab kau mesti obviously akan ikut Betul. scene futsal yang ada sekarang. Aku akan ikut. Jadi, Support kawan-kawan. Jadi sekarang yang kau nampak best 5 yang national team kita ada. Best 5. Best 5. Keeper Syukri. Okay. Syukri, lepas tu Fixo yang kita ada Naim Naim daripada Pahang. Sama juga kiri Ayun. Kanan Syahir Madino. Okay. Depan Awaluddin Manawi. Okay. So tu best 5 yang So kau. best 5 yang sekarang aku rasa yang baik lah. Okay. Tapi bukan yang lain tak baik. Betul. Semua Betul. Semua yang terpilih tu baik. Betul. Sebab semua yang dah call up tu obviously memang hebat Betul. lah. Kan? Jadi itu yang kita harapkan lah. Kita harapkan sebenarnya scene futsal kat negara kita ni makin lama makin meningkat. Betul. kan. Sebab memang aku memang sejujurnya aku memang mengharapkan scene futsal kita ni naik sebab futsal lah penentu bola sepak negara sebenarnya. Betul. Kan? Sebab lagi Kita nak lamai bagi orang sedar lah benda tu. betul lagi macam Thailand kita dah tahu macam mana scene bola scene futsal dia bawa pula ke Gila, bola weh. sepak. Bola sepak. Kan? Dan bawa pula benda tu ke Indonesia. Indonesia sekarang pun macam tu. Betul. Scene futsal dia sangat aktif. Dan kita nampak macam mana national team dia main macam mana kan. Thailand bawah jambatan pun ada futsal. Kau futsal. Yo. Kau bayangkan. Kat tepi-tepi longkang tu bawah jambatan highway. Bawah tu ada futsal, ada gym, ada court bola keranjang. Aku rasa kalau kat Thailand tu tahta lahir kan. Diorang kasih anak. Biasa kalau lahir kat court futsal. kau futsal lah tu. Lahir kat court futsal. Alamat lahir kat futsal. Aku rasa kalau kat Malaysia kau nak pergi lawak. tak kat futsal, kau nak pergi lawat member kau. Weh aku gila weh. Kan? Thailand. Tak kalau kat Malaysia kau nak lawat member kau lahirkan anak, kau bagi dia mandian baby, baju baby. Silap nama Fitso. Kat Thailand aku rasa dia bagi bola futsal kau tahu. Fitso what nama dia? Alawat ke? Kun pivot. Kun pivot. Dia bagi bola futsal, baju futsal, Stock and Villa dia bagi. Bela sekali. Itu aku nak masuk Thailand tu. Jauh lah sekarang. Tapi kita tengoklah apa yang outcome untuk SEA Games tahun ni lah. So aku harap positif lah. Sebab tahun-tahun sudah aku rasa futsal dianjurkan last zaman aku kot. Ke sebelum ni ada lah? SEA Games. SEA Games sorry. Dekat yang last aku main tu lah. Dekat Vietnam. Terminal. Bukan Thailand Yang kat Thailand tu apa? Itu AFF tak silap aku. Yang Terminal 21 tu. AFF kot. Tu AFF. Okay, aku rasa AFF. Tapi yang untuk pencapaian last akulah. Okay. SEA Games nombor 2. Itu kat Thailand kan? Itu dekat Kuala Lumpur. Itu pun the best moment lah. Sebab main dengan crowd depan kan. Home sendiri kan. The bar kan? The ball. Tapi sayang 1000 kali sayang juga. Sebenarnya ada banyak momen yang sayang sebenarnya kalau nak cerita tau. Sebab masa yang aku cakap leading tu kan 3-0 tak pernah dia macam dalam mimpi tau. Dia bila dah Malaysia leading 3-0 tau dengan Thailand. So dah rasa betul ke ni kan? Momen-momen yang tak dijangka. Weh betul. Kita gol awal 3 biji gol awal. Tapi disebabkan experience, fitness level, macam sebelum ni pun kita dapat training pun tak adalah lama sangat. Masa yang kita yang sayang tu kan 3-0 leading, so kita kalah 4-3 tu final. Lepas tu dekat Indon juga kita kalah juga. Lepas tu SEA Games perlu seri je sebenarnya dengan Thailand sebenarnya. Sebab main round robin kan. Tak lagi tu sebab aku rasa mungkin mentality kot. Bagi Betul. dia 3 tu macam boleh kejar lagi kan. Team World Cup bos. World Cup Thailand team World Cup. Kau leading dengan team World Cup 3-0. Tak lagi tu sebenarnya futsal dengan bola ni ramai orang ingat kalau bola sepak kau dah leading 3 tu kau selesa teruk ah. Selesa teruk. Tapi kalau futsal tak boleh. Tak boleh. Futsal tak boleh. Futsal kalau kau tengok game kan futsal kadang-kadang dah 3-4-0 pun kau boleh counter balik. Betul. Kan? Just itu in sense of dia punya mentality tu kena kuat. Betul. Kalau dia dah koyak aku tak boleh bayar dah. Betul lah. Itulah daripada segi experience lah yang tu kan. So itulah kalau nak cerita sayang tu banyak sayang lah. Betul. Yang boleh menang kita tak cukup daripada segi strength ke apa ke experience ke macam tu lah. Betul. Okay.
Awak nampak macam tak sabar-sabar nak tanya. Itulah. Syakir banyak soalan. Tanya ke? Malam ni Tak. kita punya. Kita soalan aku banyak yang sensitif. Boleh. So kita go tanya off je. record. Kita go off record lah. Rasa tak ada ni kot. Oh, bab JDT tadi. Okay. Kita balik JDT balik. Dia one ada satu momen yang dia score Ui. gol kemenangan. Hui, itu. Boleh cerita malam Jagi je ni momen post tu, video tu. season bila aku nak cut satu clip ni, aku ambil balik highlight tu. Boleh, Confirm. Ni memang khas untuk kau daripada Vela. Ui. Itu best moment tu. Boleh cerita itu liga itu final game apa, tahun bila, season apa, macam mana skor berlaku, kira malam tu lah. Dan last Okay. kali angkat piala. Okay, first time tu berlaku 2024. Nampak? Bulan 9 Tahun lepas atau tahun lepas. Bulan 9 ke bulan 8 ke bulan 10 tak silap. Okay. Final dengan Selangor. Hmm. So macam biasa, fokus untuk game saja. Mula-mula warm up semua macam biasa. Oh, dekat Aziata lupa. Okay. Aziata Arena boh, itu itu tempat konsert tu. Lepas tu gol macam tu pula kan. So Kod mula-mula cantik gila kan. kod Ui, hitam memang pula. premium habis tu. Ui, itu Kau kod tengok memang kod kau sebelum ni je. mana ada. Betul. Ini buat hitam pula kan. Nampak macam Europe tu. Ui. Memang Aku harapkan lebih banyak lah macam tu kan. Betul. tolonglah tutup Aziata tu, jangan buat konsert. Buat futsal lepas ni. So, Mampu nak bergaduh. so first half tu macam biasalah, kita main support kawan-kawan kan. Eager nak main tu adalah, tapi tak dipanggil. So kita support je lah macam biasa. So second half tu bila panggil nama tu, prepare je lah, kita prepare macam biasa kat belakang bench, warm up semua kan, untuk ready untuk masuk kan. Tak ada masuk terus terkejut kan. So bila moment tu sampai, kalau tengok balik, oh ni kena ni lah, kena tunjuk video kan. Letak highlight mesti kena letak biru. Highlight tu bila Sorry, score goal time tu berapa skor? 3-2 menang Tak, masa tu Tak. masa kau sebelum kau masuk. Sebelum awak masuk tu. Sebelum masuk tu 2-1. 2-1, okay. Dah leading lah. Leading 2-1. Okay. So leading 2-1 bila satu moment tu intercept. Jepun intercept ataupun Kayo intercept. Kayo intercept, lepas tu Jepun tolak bola dekat awal bawa bola lari. So time tu jadi 2 lawan 1. 2 lawan 1, dia orang buka tepi. So time tu tengok depan lu. Tengok depan, lepas tu baru tengok awal. Tengok depan, tengok awal, depan kosong. Lari je lah. Ini kalau awal passing ni aku tak tahu nak buat apa sebenarnya. The ball sebenarnya. Sebab baru masuk. Faham. Baru masuk kan? Baru masuk. First time dia orang tak masuk. Ha. First time dia orang tak masuk langsung. Second half itu first time dia masuk. Ha. Itu first time, sebelum tu dah masuk. Tapi out ke corner, free kick kot. Free kick biasa kita ada 4 masuk untuk defend. So adalah coach select 4 orang ni. Lepas tu bila fall tu keluar balik. So masuk balik. So duduk luar lah kat bench tu. Okay, masuk balik. Dapat moment tu, lari depan, tengok depan kosong, lari. Tengok awal, lari depan, tengok awal. Seorang tu ada 2 lawan 1 kan. So bila moment awal passing tu, dia orang roll bola ke depan. Tengok ada Syahir, John ke Syahir tak silap. Salah seorang, John ke Syahir. Ke depan, dia memang full lah tu. Full swing lah tu, nak balik kan. Lepas tu roll ke depan. Nampak dia datang, dia orang selak. Selak kanan, selak dalam, tengok gol. Tengok gol, dia orang sepak. Bila masuk tu, ya Allah, tak tahu nak celebrate macam mana weh. Dah tengok dia pun macam bukannya lagi celebrate. Aku tengok video tu. Aku tengok banyak kali. Tengok. Jujur cakap, aku tak tahu nak celebrate macam Kau mana. tengok kawan-kawan kan macam Cek wife kan? lah. Saya cek wife. ha. Cek wife lah tunjuk sana. Cek Ha. wife. Macam tak tahu nak celebrate macam mana tau. Sebab Tak kau, sangka. kau tak main first half. Okay. Lepas tu second half tu kau masuk, kau score. Okay. Jadi Dah lah macam- crucial. Crucial Betul, moment. crucial. 2-1. Betul, crucial 2-1 kau dapat score lagi. Lepas tu menang pula tu. Sebab sebelum ni kalah. Oh. Main dekat Melawati, dia orang score juga. Masa lawan Pahang 2022 lah kot. 2023 sorry, 2023 first Tahun year pertama. kan. Tahun pertama kita final juga, tapi kita kalah liga. Final dengan Pahang time tu leading. Dia orang score leading kot tak silap. Daripada corner, Kayu passing, terus placing and score. Itu pun tak tahu nak celebrate macam mana. Sama juga situasi dia time tu, tapi time tu kalah penalti. Oh. Kalah penalti yang tu. Tapi time ni menang pula. Lepas keluar tu terus zikir lah tepi tu. Ya Allah, tolonglah bagilah menang kali ni tu kan. Tapi betul lah game betul tak tahu celebrate macam mana.
betul macam terkesima. terkesima betul. Macam mimpi pun ada. Itu perkataan yang setepatnya. Terkesima weh. Tengok celebrate kan, tengok tu. Lepas tu tunjuk wife lah. Lepas tu bila dah habis malam tu macam happy lah kan. At least dapat buat Memory. something untuk team. Memory untuk personal, untuk team pun kita dapat tolong kan. Walaupun tak banyak tapi skor tu biasalah futsal orang tanya berapa skor kan, siapa skor. So dapat buat something. So happy kat situ. So bila balik tu tengok balik video tu. Berhari-hari tengok kan. Asal aku tak celebrate lah macam ni kan. Iya. Pasal tengok kan, tengok penonton semua. Ha. Penonton semua celebrate lah. Tapi aku je tahu benda tu. Ini aku cerita kat diorang kan. Time tu aku macam terkesima. Ayat dia terkesima. Tapi betul Wan, aku bila cerita macam ni, aku tertanya pula tau. Masa kau main, apakah perasaan kau ketika penuh stadium? Sebab aku sebagai penonton tengok kat atas tu, kita tak rasa gemuruh apa sebab kita tengok betul. best ramai. Betul. Tapi apa pula perasaan player yang duduk kat dalam tu? Perasaan dia sama je. Aku dah main futsal ni 15 tahun. Even ada worse daripada tu lagi. Masa national lah. Kita cerita dia JT kan. Ada worse lagi. Nervous, gugup tu mesti ada. Sumpah ada. Memang ada gugup kan? Mesti ada. Tapi kau nak, macam mana kau nak counter benda tu? Di sendiri lah. Macam daripada warm up, kau kena dapat touch dulu. Bila masuk first tu, kau jangan buat benda-benda pelik dulu. Sebab kau nak hilangkan kau punya gugup dulu. Sebab patutlah aku tengok. Macam aku pernah tengok player-player MPFL ni main di belakang. Maksudnya bukan masa dekat Liga MPFL. Dia main dekat Liga Haram, main friendly. Diorang sebenarnya sangat tenang. Betul. Sangat skillful. Sebab diorang dah macam experience lah. Tapi bila aku tengok diorang main di dalam pentas MPFL, kadang-kadang diorang main tu macam terlalu basic. Betul. Macam pas. Aku cakap aku rasa dia boleh buat lebih ni. Betul. Tapi dia akan main passing. Mungkin tu sebab faktor tu lah. Okay. Faktor tu dia nak touching dulu kan. Kadang mungkin arahan coach ke untuk sistem ke apa kan. Sebab Kim, pengalaman aku Malaysia kan, main dekat Jogja. Lagi penuh Kim. Macam kita cerita tadi, Indonesia crowd macam mana. Lawan Indonesia pula kan, dekat Indonesia. Ramai lah. 75 kot. Time tu memang kau balas gol kan. Kau tahulah bila diorang skor macam mana. Memang bergegar. Memang bergegar lah. Itu semua mak kau semua yang mencarut lah. Memang ada. Teruk. Dan tu memang lagi yang kau kontrol benda tu. So bila macam coach yang cakap kan, kalau you satu hati, you hantar satu batalion pun, dia takkan runtuhnya tembok. Betul. Itulah. Itu yang bagi aku macam cakap golden squad tadi kan. Itulah benda tu yang bawa buat specialnya tu. So sebab bila macam Aziata dengan tempat sendiri kan, tak ada hal lah ni kan. Semua gugup dengan diri sendiri je lah. Cuma kita takut penyokong tu, player dah gugup. Lepas tu bukannya support, player buat mistake, maki pula player sendiri. Ada tak macam tu kan? Ada tu biasa lah. Tapi macam aku cakap pengalaman tu takluk dah. Dia macam yelah sebab kalau sebab kalau bola padang jauh gap dia. Betul? Antara penonton dia nak cakap mak kau pun tak dengar. Dia boleh balik botol je. Balik botol kan tak sampai. Kena kat bench lagi. Tapi futsal dekat Betul tak? Futsal tu kalau kau duduk depan ni, kau dah dekat lah dengan player, kau jerit Wan. Memang mendengar. Itulah kalau Wan kenal aku tak Wan? Macam Endon kan, Indonesia kan. Dia dekat je. Dia maki-maki macam tu kan. Tapi dia fanatik lah. Dia habis itu. Kat luar dia ada je minta jersey apa. Ada. Okey je. Tak, sebenarnya itulah dia into dalam sport tu. Dia macam terlalu, dan mungkin itu hiburan. Kan? Aku harap sebenarnya scene kat Malaysia pun tolong lah jadi macam tu. In the good way lah. Betul lah. Bukan fanatik yang sampai kau nak pergi bergaduh apa. Betul. Ni fanatik yang kau support scene tu. Betul. Kan? Pergi tengok, enjoy. Sebenarnya is quite enjoy sebenarnya. Kan? Terutamanya MPFL Division 1 lah. Betul. Sebab kau disajikan dengan aksi-aksi yang menarik. Betul. Gol-gol yang menarik. Gol-gol yang menarik. Semua quality player kat MPFL 1 lebih baik lah. Betul. Kan? Sebab game futsal ni kalau tak ada gol tu mustahil lah. Betul. Mesti akan ada gol lah. Kalau orang caku main tak gol lah. Kau boleh score. Okay. Humble lah. Apa Sebab Wan, Syakir pun dia ada bad experience kat futsal. Ya. Telinga dia koyak.
Cerita aku tanya kau Tergendang telinga dia. Pasal futsal, bola futsal ke bola sepak? Futsal kena kat futsal. Nak sambung ni ke nak sambung part yang kedua? Part kedua. Okey gang. Nanti kisah tu kau cerita dulu. Aku nak ada cerita cerita dulu. Okey. Apa pengalaman pahit kau? Pengalaman pahit ke futsal tu? Futsal, kenapa? Masuk sini dulu. Tak masuk tu ke? Itu kita cerita kat next. Oh. Next punya tu. Oh, masuk intro sikit ah. Okey. Aku main bola. Waktu tu final week, exam final week lah. Okey. So cikgu nasihatkan semua kena turun pergi Padang. Pergi tak kisah main badminton. Main apa-apa. ke Okey. ke, Free lah. Dia punya point adalah badan sihat, minda cerdas. Pagi exam, petang kena turun. Esok nak exam lagi. 2 minggu exam. Datanglah yang tak ada team main pun turun main futsal. Okey. Member aku ni badan dia menghadap kanan. So kalau dia sepak, bola pergi belah mana? Belah kanan lah. Kanan lah. Badan dia menghadap belah kanan, dia sepak belah kanan, bola pergi belah kiri. Oh, Placing lah, macam placing lah. Placing lah. blessing lah. No look lah. Tak tahu, no look, no eyes ke apa, tak tahu. Ah. So bila dah lain, aku tak expect lah bola tu akan datang ke arah aku. Betul. Bila datang ke arah aku, kena betul surface telinga ni. Okey, So bila dia datang, kena bola lah, bola futsal. Datang, keras lah kena, time tu bola ni lah. bola keras, bola futsal lah. Melekat. Kena. Lepas tu dia jadi macam vacuum dia. Kau pernah dekat toilet tanda sumbat, kau ambil benda tu yang cup-cup. Faham. Dia macam sistem vacuum lah. Dia kena kat telinga ni, Koyak. koyak dalam. Oh. Kenang telinga aku tu koyak. Sampai sekarang? Sekarang dah okey dah? Baru Sekarang lepas. dah okey dah. Bulan 7 operate. Oh, tahun ni? Tahun ni. Ui. Baru. 15 hari bulan ni, Disember, final check. Oh. Baru dapat approval. Doktor kata dah boleh main, dah boleh bersukan ke belum. Okey. Itu yang tak join korang punya game kan. Duk ajak ni, duk ajak aku banyak kali, berapa kali lah. Aku macam biasa lah. Aku akan ajak orang untuk bersukan Ha. supaya minda ada akal yang cerdas. Betul. Aku kau lah sebenarnya. Hari tu dah ajak. Aku Yang santai tu. Seven side. Seven side. Oh, seven side. Seven side. Petang. Petang. Aku operate bulan 7. Seven side tu hujung bulan 7 tak silap. Betul, lepas kau operate lah. 2 minggu. Aku pergi. Lepas tu 3 hari selepas tu aku pergi kat doktor. Okey Syakir, dah 2 minggu awak operate, apa awak buat? Oh, saya pindah rumah doktor. Kemudian saya join lah main padang sikit-sikit dia. Oi, you Kena main marah. sukan ke? You kena rehat 2 bulan tau. Ini 2 minggu you sudah main. Kena marah pula Doktor. doktor. Tu patient. Ya, itu first and last. Aku kena rehat balik. Aku cakap kat Hakim, Hakim WhatsApp aku, jom dia bagi list open next game kan. Next game. Weh, aku kena marah tu dengan doktor. Doktor kata tunggu, kena tunggu 2 bulan. Yang kau jujur sangat kenapa? Tak, sebab- dia pandai. Dia Ah. bukan tanya duduk, Syakir apa awak dah lepas operate. Tak, dia macam Psikologi borak. psycho lah, dia Psycho psycho lah. lah, okey. Syakir, okey telinga, sihat lah. Okey, buat apa selama ni? Aku macam santai. Saya pindah rumah, saya angkat almari lah, apalah. Oi, you sukan satu. Lepas tu you angkat barang-barang berat. Sebab kalau aku Betul. operate tu, aku tampal kulit. So kalau kita tampal, kalau badan kita angkat benda berat, contoh kan bila kita Dia teran, macam luka tu benda boleh terkoyak kulit tu ah. boleh tercabut. Ah. Angkat benda berat kan. Hmm. Ataupun kita push up. Dia pressing lah. Dia pressing, pressing. Kan orang angkat berat bergetar kepala kan. Dalam tu dia Betul. ada effect lah. Aku cakap kat dia, ini saya dekat hospital dengan doktor, balik ni kabinet TV dalam kereta, jadi nak bawa turun. Macam mana? Oi, tak payahlah, you suruh wife you angkat lah. Wife saya angkat lah. Cakap dia. Lagi mau wife angkat lah. Dia biar dulu Wife lah. angkat, barang sampai. Ha. Tapi lepas tu telinga kau belah sebelah lagi koyak. Betul? Itulah cerita Yang dia. koyak kiri, Ha. tapi sebab kau tak nak angkat, Ha. nanti belah kanan kau koyak pula. Aduh. Cerita dia lagi panjang sebenarnya. Ah, Dia start ya. daripada 2018. Pendek kan lah. So last tahun ni bulan 7 operate, 15 Disember last appointment. Aku dah cakap dah tahun depan aku nak main bola. Okay. Ada Cantik. game WhatsApp aku. WhatsApp. So Dia jadi megah kena main. Aku tak pernah main guys ni. Ya. Daripada bulan puasa dia ajak aku buat poster apa semua, tak pernah main lagi. Sabarlah. kena rasa. Kena rasa. So Padang ni, Dek Wan sendiri pernah main. Aku Ah, ajak hari betul. tu. Okey, mana ni? Okay, sedap. Dia aku ajak dia, cakap Wan, jom main santai-santai Wan. Sekali main game apa? Dia main apa kasar sangat game macam ni. Tak Wan, sebenarnya tu liga. Jadi member dah tak kena. Base game aku gila. Aku ingat sesantai sekali kena parap siut. Nasib baik menang Yang je tu. first game dia tu kan? Ada. Ada aku ada. Yang dia datang sekali. Ada. Wan, jom Wan, game santai-santai Wan. Crop kena. Crop. Tu dah habis game dia cakap aku, Kim,
Apa santai-santai sampai berparap ni? Kawan, ni dah kawan ni. Menang weh. Okay, menang tu kan. Menang kot. Dengan team power kot kita menang. Okay. Jadi itu sahaja untuk episod kita untuk Vela Podcast pada malam ni. Jadi kalau macam tadi Dewan cakap, korang ada apa-apa pertanyaan, korang ada apa-apa collaboration ataupun apa-apa yang kau nak buat dalam scene futsal ni, betul, korang boleh terus DM je Dek Wan. Tanya je, jangan malu-malu. Jangan nak segan-segan tu kan. Betul. Jadi terima kasih kepada Dek Wan. Jadi berjumpa kita lagi di episod yang akan datang. So jangan lupa like, komen dan share. Comment and share. Nampak? Dia dah free, dia dah boleh jadi YouTuber. Subscribe. Jangan lupa tekan butang subscribe. Guys, support. Thank you.